Okay, hai, Assalamualaikum. Hari ni saya nak buat soalan ni. Okay, baca soalan dulu. Diberi QR sama dengan 2I tolak 4J. PS ialah HI tolak 2J. Dengan keadaan H ialah pemalang. Dan PS adalah selari dengan QR. Okay, kalau selari ni kita gariskan selari, perkataan selari dengan QR. Maksudnya kalau selari ni mesti ada huruf lambda ataupun huruf apa lah korang nak guna. PS sama dengan lambda QR. Kalau selari ingat lambda. Selari ingat lambda. Lambda atau contohnya nak buat huruf M pun tak kisah, boleh je. Okay, lepas tu kita buatlah PS tu tadi apa? H. H negatif 12. Ni kita tengok kat sini. Okay, QR pula ni. QR 2, lambda dulu. Lambda 2 negatif 4. Lepas tu kita boleh cari lambda. Sekejap, kenapa dia tu? Lambda, kita boleh cari lambda ni. Sebab negatif 12 dengan negatif 4. Kalau atas tu tak boleh. Sebab H kita tak boleh cari lagi. Kita tak dapat lagi. So kita cari lambda dulu. Kita cari lambda dulu. Jadi negatif 12 sama dengan lambda negatif 4. So kita akan dapat lambda ialah negatif 12 bagi negatif 4. So lambda kita akan dapat adalah 3. Okay, lepas tu kita dah cari lambda. So kita nak cari huruf H pula. H sama dengan lambda 2. So H sama dengan lambda 2. Kita dah jumpa, kita dah cari dah tadi H, lambda tu adalah 3 kan. So kita masukkan je lah. H sama dengan 3 darab 2. So H sama dengan 6. So dapat dah. Ni huruf ni A. Okay, B pula. Baca soalan. Diberi U dan V adalah vektor bukan sifar dan tidak selari. Tidak selari, so dia tak ada lambda lah. Dia tak ada lambda. Cari nilai M dan nilai N jika 2M tambah 1 tolak N tolak 3 sama dengan kosong. Okay, maksudnya kita buat macam ni. Dia tak selari, jadi kita buatlah macam ni. Kita samakan dia. So 2M tambah 1 sama dengan N tolak 3. Tak muat lah sebenarnya. Ni 2M tambah 1 N tolak 3. 2M tambah 1 sama dengan N tolak 3. Okay, lepas tu kita cari vektor bukan sifar. Maksudnya kita samakan dia lah sebab dia bukan sifar. Kita samakan dia macam ni. Lepas tu kita dah boleh cari satu-satu. Kita cari yang ni dulu. 2M tambah 1 kita samakan dengan kosong. Okay, kita samakan dengan kosong. Okay, lepas tu 2M sama dengan negatif 1. M sama dengan negatif 1 per 2. Okay, lepas tu kita cari N pula. N pula N tolak 3 sama dengan kosong. Sama juga. N tolak 3 sama dengan kosong. Lepas tu N ialah sama dengan 3. Dah siap. Dapat dah. 3